saiz tu. Pasport baru. Ada bantal lah. Jenak, saiz table, saiz. Poket. Ada satu je poket dia. Semua saiz-saiz baik. Ada kerapu. Padu. Bantal. Padu ah. Ini buat hati kita hitam. Cak. Assalamualaikum. Jumpa kembali Silau geng macam ni terang. Jumpa kembali dalam channel Abang Inas. So hari ni Ji turun dengan rakan-rakan kayak Melaka Dia bersama aku Road Bangkok Adventure sana. So insyaAllah okay geng, korang stay tune lepas ni kita set up kayak kita lancar lah. Okay stay tune. Cak. Okay geng kau kang 20 gram je rempit. Alright rim it. Bismillah. Boleh naik terus. Bismillah. Moga kita bergasak. Bismillah. Okey geng, kita dah keluar teluk geng. Okey. Teluk belah sana belah kanan ni sungai belah tengah-tengah Upeh lah. Tempat brother Melain Best. Brother. Dia Melain Best. Strike. Wah, strike. Padu live ni. So, ke tengah rekod tu. Baik. Bismillah, naiklah. Jangan naikkan. Ui, kasau ni. Siakap ni. Jaga mal. Jauhkan sikit mal. Padu. Siakap tu. Tu. Senangin padu lah brother. Pakai apa tu? Padu. Talang. Queenfish. Padu brother tu. Mantap. Layan tu. Talang geng. Come on. Allah sayangnya. Aduh sayang ni. Yai. Dia masih kuat lagi. Patutlah. Betul. Sayang ni. Apa geng, tak ada rezeki geng Tak apa, cari lagi. Main pakai apa? Jig pakai jig. Jig Okey, baik. Okey main dekat TikTok yang double hook. Bulu 2 hook. Putus dekat mata belakang. Okey brother. Okey. Tak apa, cari lagi. Ada lagi tu. Sayang Okey brother. Okey geng, kita ke spot geng Kita jumpa dekat sana. Okey geng, kita turun guna jig Gladys Gladys tua 20 gram
daripada brother Ekwan kita InsyaAllah moga ada strike bite hari ni yang ni geng esok daripada Abang Jas Abang Jas Okey geng, kita turun dekat sini dulu geng Okey, je kokang rempit 20. Hari ni je turun rempet dengan Gladius tuah 20 dengan rempet kokang 20. InsyaAllah. Aku putus je. Putus kena apa ikan? Oh, dia tekan sesuatu aku. Aduh sayang Patutnya. Alamak. Jeng. Petanda baik ni. Duri. Duri. Okey geng, duri geng. Okey, lambatnya turun 14 meter dalam kedalaman Alright. Kita main slow pitch je geng Strike. Apakah dia? Menekan sekut ni. Hampas tebus first ikan kita simpan je lah Okey, kita turun lagi. Buat masa ni hampas tebul dengan duri tadi. Belum ikan tapau kita dapat ni geng strike. Apakah ini? Nampaknya nekat. Ikan dia kuat check. Hampas tebu lagi geng, besarnya. Okey. Hampas tebu. Stop recording. Okey geng, kita turun lagi geng. Kalau sekali lagi naik hampas tebu ni, kita pindah tempat. Okey. 15 meter Okey dah sampai. Kita main slow pitch je geng. Kita jerk perlahan ke atas supaya ada chance ikan-ikan yang slow ni kejar jig tu Okey. Apakah jangan hampas tebu sudah. Dia lagi geng. Wah, kena pindah spot lagi kalau macam ni. Dah 3 ekor geng. Okey. Stop recording. Hampas tebu.
Strike. Apa ni? Tak ada head shake pun. Gelama. Ada gelama. Strike. Ui, baik. Ui. Oh. Ui, headset kuat tu. Ui. Oh. Ui. Ui, menekan tu ni. Dia headset ku. Ui. Baik tu. Oh, tekan tu. Mantap. Ikan apakah? Jenahak. Serkut. Alhamdulillah. Serkut kita yang pertama dengan menggunakan jig Gladius. Kita kepit dulu geng Okey. Mantap. Dengan menggunakan jig Gladius Gladius Fishing Tour 20 gram dengan hook abang jas mencakup. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Sabar. Alamak, aku punya tak bawa lah rasanya. Apa ni? Grip. Gari. Okey. Mantap geng saya suka abang jas. Padankan dengan Gladius ikan serkut kita yang pertama. Baik. Okey geng, kita turun lagi geng Gladius. Bismillah. Okey. Betul-betul dekat atas 13 meter tadi Dia duduk dekat sana. Ketuk lagi. Okey, bismillah. Strike. Ui. Baru turun sambut. Tapi rasanya bukan ikan gelama ni. Kan? Padu jig ni padu. Sisu pun mantap. Mantap. Okey. Okay, kita turun lagi geng Okey, betulkan dia punya flasher. Jig. Tak, kosong. Ini kosong baru turun. Ke depan sikit. Turun ada barang ada serkut, ada 13 ngam-ngam, stop, jatuh. Ini jatuh je terus dia sambut. Okey, kita sampai dah. Bismillah. Okey geng kita tak cutting video lagi ni. Sebab dia jatuh je tadi, dia sambar terus. Tapi gelama lah. Come on. Ambillah lagi. Ke terlajak ni. Ngam. Member dah kena. Kena lubuk. Ampas. Tak apa dia. Mana serkut dia ni? Serkut lambat ambil laju betul lampas tebu ni. Aku dah 3 ekor. Empas tebu tu aku tak apa je.
Okey geng, kita turun dekat 12.5 ni ya. Tapi hati-hati, tengok kalau dah ke belakang sangat kena jaring tu. Tapi kita kontrol lah. Bila kita hanyut sana, kita naik balik. Macam tu. Bismillah. Hey, strike. Gelamas. Mantaps. Makan jiku. Ikan lapau. Lama pun layan. Strike. Strike. Ikan apakah? Gelamas lagi lah ni. Noh. Saiso. Makan jig gladius ni. Kita kutip geng. Selagi dia makan geng kita kutip. Alhamdulillah. Rezeki. Dalam gelama tu mesti ada ikan lain tu kan, yang saiz-saiz kan. InsyaAllah. Optimistik ke geng Okey. Okey, dah sampai. Okey. Oh. Alah, lucu. Okey geng, kita turun lagi geng. Okey. Tak apa geng, kita campur dengan jaring ni geng. Dengan nelayan, kita mancing dekat-dekat kawasan jaring. Ada orang cakap ikan tak ada, kita mancing dekat jaring. Tapi alhamdulillah ada je geng InsyaAllah ada je dekat tepi jaring ni pun ada ikan. Tak apa, kita sharing. Aduh, ya Allah. Wujud. Strike lagi. Tengok nelayan naik. Banyak naik gelama je. Gelama strike. Oh. Kan gelama. Elok satu bang, gelama naik. Tinggalkan jenak. Saiso. Tapi gelama karang lah. Okey geng, kita sampai ke belakang pulau P dekat Angkor tadi agak berangin lah geng. Strike. Oh sorry geng, ngam aku tekan off cam lagi. Dia strike tu lah, duri. Dia sambar geng. Aduh hai, siapa nak duri ni? Aku dia makan je kosong ni geng. Garang betul lah. Oh, dia kejar flasher tu Okay. Bye bye. Thank you for the fight. Ya Allah, tak kena. Kena. Pakai ini. Ya Allah. Sotong tu kurita. Ya. Hempas tebus. Aduh.
tebu. Hampas tebu. Ini. Hampas tebu lagi ni. Banyak betul nah. Dah tahu dia. Banyak aku dapat. Tak tahu dia kenapa ni. Di. Letak. Sari. Mana tahu gorgon ambil. Ui, menekan. Hampas terbuka serkut dia. Jenahak. Ya. Jenahak akhirnya. Jenahak. Alah, lucut. Allahu Akbar. Strike. Strike. Ui. Jenak ni. Jenak ni. Ui. Jenahak. Okey. Mantap. Strike lagi. Strike lagi. Mantap. Jenak ni. Okey. Ui, ikan tu. Ui. Kecil kuat tu. Ui. Jenak ni. Apakah? Jenak. Alhamdulillah. Jenak lagi, geng. Mantap. Dia dah masuk, geng. Mantap. Jika Gladys tua 20 gram. Yang aku yang besar tau, yang RM8. Yang gajus. Buah gajus. Yang dengan anu putih. Kalau beli yang sabun putih bulat tu yang suka makan tu. Okey. Dia masih gajus sama yang putih bulat tu. Okey, nanti aku beli. Kau tahu kan? Belikan aku itu tau, campur gajus. Aku mau campur yang kismis. Aku mau gajus dengan yang kacang bulat putih. Kau tahu itu kan? Kacang bulat putih. Kacang yang kacang bersalut tepung tu ke? Gajus dengan kacang bulat putih. Kacang yang bersalut tepung tu ke apa? Yang putih tu bang. Iyalah nanti aku ada. Tak apalah, beli gajus saja. Jagus lah, gajus. Jagus. Iyalah. Boleh. Okey. Sama anu apa itu, feel fresh. Okey. Lagi? Aduh, kan miss call sudah. Aduh. Ikan jenah besar tu kau ini kan. Apa itu? Apa itu gardenia goreng. Anu yang apa itu gardenia goreng. Nanti kau apa? WhatsApp kau apa kau nak? Kau listkan apa yang kau nak. Okey, lebih tu. Kau beli tahu, jangan kau beli. Ya, kau list lah. Kalau kau tak list, aku tak beli. Okey. Strike. Strike lagi. Okey, Rapo. Dah naik dah sekarang ni. Sekarang. Boleh dah tapau je lah. Okey. RBA strike.
Oh, padu menampak macam padu tu melengkung-lengkung joran dia. Ikan apakah? Ikan apakah? Senangin ni. Kuat dia melilau. Kena dekat dalam 15 meter. Ui, padu nekan tu. Ini baru ikan. Ui, mantap. Naikkan. Bismillah. Saiz padu. Nak kena gancur ni. Nekan tu. Ini senangin ni. Dia punya pecut. Aku turun. Mesti ada ngikut ni. Wah, ada banyak pun dekat bawah. Dah nampak tadi? Silap ni duri apa? Mayung yang dicari ni Woi, berat tu. Ngam pula aku. Bismillah. Allah, naik. Woi, bantal. Woi, padu bantal. Dekat sini. Ui, ada anu ni, ada macam udang. Oh, kena udang. Udang dah penat. Tak apa. Macam ada karang-karang ada karang bunga Okey, kau atur geng RBA dan naikkan. Tu geng. Saiz. Ini buat hati kita hitam Okey, kita cari di sini. Mana ada sini ni. Sambut geng. Padu. Padu. Besar kerapu. Kerapu slipper geng, besar. Besar. Ya, ini betul-betul besar. Tengok kaki Abang Jas. Wah. Sama besar. Saiz tu. Kejung terus. Okey geng. Kita nampaknya air pun timpas. Surut. Woi, Aluno. Air naik pasang mula pukul berapa tu bang? Pukul 8. Okey geng. Alhamdulillah dah selamat landing geng. Eja dah dekat darat ni. Tapi masalahnya parking dekat sana lagi geng. Habis kita pun tak jangka kah, ataupun kita tak plan, ataupun tak tengok jadual lah. Senang cakap. Jadi bila dah macam tu, dah cuai tu, anda lalai. Itu sebabnya tengok air dah surut macam ni, dah kering macam ni. Macam mana kita nak tarik ke sana geng. So kena tunggulah air. Rasanya nak pick up, ambil lah barang satu-satu lah kan. Kita kutip. So sambil tu aku terus closing lah, dan Eji terus tunjuk hasil Hari ini hasil kita mancing geng cuma strike banyak, tapi itulah saiz tak berapa nak seperti yang kita Eji jangka lah So ada jugalah hasil ni terikut tadi. Alhamdulillah. Okey. So hasil EJ Okey, tapi ni geng besar tu, saiz tu. First time EJ dapat kerapu slipper macam ni, saiz. Boleh ni buat bakar-bakar. Kuat tu dia tekan tadi. Turun sambut, tak sempat nak rakam dia punya strike. Ada hasil geng Alhamdulillah. Ada kerapu, jenahak,
serkut. Jenah lagi. Gelama tebal apa ni? Gelama serkut tak ada. Oh, ada seekor tadi. Kerapu lagi. Jenah lagi. Mantap oh. Good size. Dan gelama-gelama tu geng. Alhamdulillah. So Pulau Opeh ada hasil dibawa balik. Okey, mantap. Okey. Aku sempat ke naik? Okey geng. Carol dah balik Dah selamat mendarat. Alhamdulillah. Kapitan. Oh, dia merambai hari ni geng. Mantap betul saiz tu. Pasport baru. Ada bantal, jenak, saiz table, saiz. Poket ada satu je poket dia. Semua saiz-saiz baik. Ada kerapu. Padu. Cikgu Kemal pun padu. Dia dah masuk tong sekejap. Okey ya cikgu Cikgu kami. Cikgu kepaduan. Ciao, pas saiz. Lebih kurang macam AJ lah. Okey. Jumpa lagi kita next video RBA tadi. RBA tadi dia dapat saiz tu bantal. Di antara jenak paling besar dia naikkan lah. Saiz. Okey. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Mantap. Say my name, Abang Josh. Mantap.